Okey geng, Assalamualaikum. Alhamdulillah geng, selepas buka puasa hari ni, iftar bersama Aveta hari ini di Shah Alam, iaitu di Setia Alam, di mana ada pelancaran beberapa buah model terbaru daripada Aveta. Dan hari ini kita berkesempatan tengok depan-depan Aveta Vanguard variant yang terbaru, iaitu Aveta Vanguard V2, dan dah dikemas kini dengan 10 perkara yang ditambah baik dan kita tengok dekat-dekat hari ini apa dia yang dah ditambah baik. Okey, yang di depan PS ini adalah warna nano green dan di sebelah sana desert brown. Dia ada dua warna yang ditawarkan. So kita cergas tengok apa yang dah ditambah baik. Yang pertama, TFT, screen TFT ditambah baik dengan 7 inci, dan lagi satu dia touch screen guys. Tak, menu-menu button semua di sini, dan kita boleh pilih apa yang ada di situ dengan hanya menggunakan touch screen sahaja. Okey, settle touch screen. Alright, so lagi satu windshield. Yang kedua, windshield adjustable dengan secara elektrik, boleh turun naik, hanya tekan button saja kat sini. Alright, ini button-button. Dan lagi satu, ABS dan TCS boleh on off, just hanya tekan button sini sahaja. Dan ini button-button yang nampak seperti baru kan. Alright, lagi satu di bahagian bawah sikit, kita tengok di bahagian pemijak kaki. Dia dah ada pemijak kaki yang statik yang lebih lebar daripada sebelum ni. Okey, dan kita tengok terus pula dekat dia punya absorber belakang dia, adjustable, adjustable preload, boleh laras. Dan lagi apa dia? Okey, kita tengok di sebelah sana. Di sebelah sana kalau kita lihat, dia punya cover exhaust ni dia panjangkan sedikit sampai ke belakang. So tujuan dia nak bagi keselesaan kepada penumpang kat belakang lah, pillion kan. So dia punya haba panas tu tidak terasa sangat untuk pillion. Dan lagi apa dia? So lagi satu, cover engine dia. Cover engine dia dari sebelah sini. Okey, yang ni dia. Ini cover engine ni diperbaharui. Okey, lebih mudah, lebih senang nak manage lah. Lagi satu, tempat duduk dia guys, dikemas kini. Aku rasa dia punya material nampak baru. Dia punya material ni lain. So dia punya jahitan dia tu pun aku rasa sama, cuma material dia dikemas kini lah, dengan material yang baru. So dia ada tambah kat sini, tag kat sini, Itali punya bendera. So lagi satu, yang terakhir, bawah seat diperbesarkan sedikit ruang bawah tempat duduk ni. Okey, itu sahaja 10 perkara yang dah ditambah baik pada Aveta Vanguard 250 V2 ni guys. Okey, dua warna yang ditawarkan, desert brown dan nano green. Okey, dua warna, dan harga yang ditawarkan begitu kompetitif, bermula daripada RM16,388. Alright, di pasaran Malaysia. Okey, jadi baik, itu saja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat dan berinformasi. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Bye bye. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So nak dapatkan jentera idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle. Kadang-kadang dalam diam ada usaha.
untuk menjatuhkan kita. Nasib baik Igor, minyak enjin daripada France.